Pernah tak anda terfikir, kenapa pisang yang hijau tu, bila dibiarkan, boleh jadi manis sangat? Ia bukan sihir, tapi satu proses saintifik yang menakjubkan. Hari ni, kita nak bongkar rahsia di sebalik kemanisan buah kegemaran ramai ni. Bila kita beli pisang, selalunya dia masih hijau, kan? Keras sikit, rasa pun tahu aja. Masa ni, pisang penuh dengan kanji atau starch. Kanji ni macam simpanan tenaga untuk tumbuhan. Tapi, bila pisang mula masak, sesuatu yang luar biasa akan berlaku. Ada satu pasukan rahsia dalam pisang tu, iaitu enzim. Enzim ni, terutamanya amilase, mula bekerja keras. Tugas utama dia pecahkan kanji kompleks jadi gula ringkas. Bayangkan, molekul kanji tu macam rantai panjang. Enzim ni potong-potong rantai tu jadi unit-unit kecil gula macam glukosa, fruktosa dan sukrosa. Sebab itulah pisang jadi manis, bukan setakat manis, tekstur pisang pun berubah. Dari keras dan liat, jadi lembut dan lembik. Ini sebabkan dinding sel dalam pisang tu mula reput sikit-sikit. Proses pematangan ni dipacu oleh satu hormon tumbuhan yang dipanggil etilena. Ya, etilena ni macam lampu isyarat yang bagi tahu pisang dah tiba masa untuk masak. Etilena tak cuma buat pisang manis, dia juga bertanggungjawab untuk warna kuning cantik yang kita nampak tu dan aroma harum pisang. Makin masak pisang, makin banyak etilena dia keluarkan. Tu sebab kalau simpan pisang dengan buah lain pun cepat masak. Lepas ni, bila makan pisang, cuba fikirkan proses kimia yang hebat ni. Dari kanji yang tawar, jadi gula yang manis. Dari hijau yang keras, jadi kuning yang lembut. Ini semua adalah keajaiban alam semula jadi yang berlaku betul-betul dalam dapur kita. Jadi, lain kali, hargailah setiap gigitan pisang tu, sebab ia bukan sekadar buah, tapi satu hasil kerja seni saintifik yang menakjubkan.